Hari ni kita nak buat lauk bertemakan Deepavali yang akan datang ni. Kita nak buat chicken buna masala. Kalau korang cuti kat rumah, korang try buat lauk ni. Makan dengan nasi putih boleh, nak makan dengan roti macam roti naan, roti canai, toast pun boleh. Rasa dia pedas-pedas berempah macam tu. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Mula-mula kita akan perapkan kita punya ayam ni dengan yogurt, serbuk cili dan serbuk lain. Kemudian baru kita masakkan dia. Kita perapkan 1 ekor ayam dengan 1 cawan yogurt. Kemudian kau masukkan dalam 1 sudu serbuk cili, dalam setengah sudu serbuk kunyit. Masukkan juga dalam setengah sudu garam masala, dalam 3 inci halia kisar dan juga dalam 4 ulas bawang putih cincang. Korang gaulkan dia sampailah dia sekata. Sebelum kita perap 15 hingga 30 minit. Lagi lama lagi dia sedap. Sementara ayam perap, kita nak sangai rempah dia. Macam jintan mana jintan putih, biji ketumbar dan juga biji pelaga. Kita masukkan dalam kuali. Kita masukkan juga dalam 1 genggam cili kering dan juga daun kari. Kita sangai dia sampai dia naik bau dan kita tepikan sekejap. Lepas tu kita ambil dalam 1 biji bawang merah dan juga dalam 5 ulas bawang putih. Kita gorengkan dia sampai dia golden brown macam tu. Sebelum kita kisarkan dua-dua bahan tadi, cili-cili, rempah dan juga bawang untuk kita buat paste dia lebih kurang macam ni. Korang kisar kering je. Bila ayam dah siap perap, korang panaskan minyak dan masukkan kita punya ayam tadi. Kita nak bagi ayam tu agak kecut sikit sebelum kita boleh masukkan paste yang kita telah buat tadi. Masukkan sikit-sikit. Masukkan juga sedikit air. Kemudian korang sambung masakkan rempah dia. Kalau korang rasa macam minyak banyak, korang boleh buangkan sikit minyak waktu ni. Biarkan dia masak sekejap sebelum kita masukkan sedikit gula. Yang ni optional bagi balance rasa dia. Kemudian korang perasakan dengan sedikit garam dan juga sedikit perasa. Rata-ratakan dia. Last sekali korang boleh masukkan irisan daun ketumbar. Kemudian siaplah kita punya chicken buna masala. Kalau korang celebrate Deepavali, boleh try buat resipi ni. Boleh hidang dengan nasi putih panas, roti naan, roti canai pun sesuai. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.